الحمد لله القائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semua itu semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah, adik-adik dan para remaja, diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit atau berkata atau bercakap-cakap sama sendiri ketika khutbah ini disampaikan. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Muhasabah dan Azam Jadi Lebih Baik. Hadirin jemaah rahmati Allah SWT sekalian, tahun 2025 telah kita tinggalkan dan kini kita melangkah ke tahun baru iaitu 2026. Di akhir zaman ini masa terasa semakin pantas berlalu, seakan baru semalam kita memasuki tahun 2025. Inilah hakikat perjalanan waktu. Ia tidak pernah berhenti dan tidak pernah menunggu sesiapa. Masa bergerak pantas seperti libasan pedang. Sesiapa yang lalai memanfaatkannya akan berterhimpit dalam kerugian dan terdedah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan pada Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya tidak akan berlaku kiamat sehingga waktu terasa begitu cepat. Setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, 1 jam dirasakan seperti 1 sambaran api. Hadis ini menegaskan bahawa antara tanda hampirnya kiamat ialah masa yang terasa semakin pantas berlalu. Kesibukan mengejar urusan dunia dan tenggelam dalam kepentingannya menjadi antara sebab waktu dirasakan semakin sempit dan singkat. Maka sebagai hamba Allah SWT, kita dituntut mengisi masa yang ada dengan iman, amal yang soleh dan zikir sebagai bekalan menuju hari akhirat. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya agar tidak melengah-lengahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bersegeralah melaksanakan perintahnya. Apa jua peranan yang kita pikul hendak dilaksanakan dengan niat dan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amatlah rugi sekiranya masa yang singkat ini berlalu tanpa ketaatan, sehingga menjauhkan kita dari rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengundang kemurkaannya. Hal ini tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang perantau atau orang yang sedang melalui satu jalan. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu petang. Manfaatlah waktu sihatmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jemaah sekalian sekalian, sepanjang tahun yang berlalu, adakah iman dan amal kita semakin bertambah atau semakin longgar? Adakah hubungan kita dengan Allah SWT
Dan sama manusia semakin erat atau semakin menjauh disebabkan hawa nafsu dan perbezaan pandangan. Adakah kita benar-benar ikhlas menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada Allah SWT atau sekadar mengejar kepentingan diri? Jika kita masih cuai, lalai dan lupa hakikat kehidupan sebagai seorang hamba dunia ini, maka bangkitlah dengan azam yang sungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Ketahuilah bahawa musuh sebenar kita bukanlah manusia, tetapi syaitan dan bala tenteranya, serta nafsu amarah yang sentiasa membuat dan tidak pernah merasa puas. Tanpa iman dan amal, manusia pasti tergolong dalam kalangan golongan orang yang rugi dan menyesal. Apabila saat itu tiba, tiada lagi peluang untuk kembali ke dunia bagi memperbaiki amalan, menambah ketaatan dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan yang kekal abadi, pintu masuknya hanya satu, iaitu ketakwaan yang lahir dari iman yang berpegang teguh kepada Islam, walaupun terpaksa menggenggam bara api serta menjadikan Islam sebagai satu cara hidup. Allah SWT merakamkan penjelasan sebuah surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 yang bermaksud kesudahan keadaan orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang daripada mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku dapat melakukan amal soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Sesungguhnya itu alasan diungkapkan sahaja, dan di belakang mereka ada alam barzah yang mereka tinggal tetap padanya sampai ke hari mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Oleh itu, beriman dan beramalah dengan penuh kehambaan, kerana kehidupan di dunia ini hanyalah ujian yang bersifat sementara, sedang usia dunia semakin menua. Sesungguhnya, orang yang bijaksana ialah mereka yang senantiasa bermuhasabah terhadap masa lalu, segera bertaubat dan memperbanyak amal soleh sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan pada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Maksudnya, orang yang pandai ialah orang yang senantiasa bermuhasabah dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin jemaah sekalian, orang yang senantiasa bertakwa dan beramal dengan bersungguh-sungguh akan dikurniakan ilmu oleh Allah SWT sebagai petunjuk dan bimbingan hidup. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya, oleh itu bertakwalah kepada Allah dan ingatlah Allah dengan keterangan ini mengejar kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahawa ilmu yang benar tidak terpisah daripada takwa. Allah SWT tidak menjanjikan ilmu semata-mata kepada orang yang cerdas akalnya atau luas bacaannya, tetapi kepada orang yang menjaga hubungannya dengan Allah SWT melalui ketakwaan dan ketaatan. Apabila seorang itu berusaha melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan, maka Allah SWT sendiri akan membukakan pintu kefahaman kepadanya. Selain itu, marilah kita bersama-sama mendirikan salat fardu secara berjamaah dan khusyuk dan bersungguh-sungguh dengan mana amalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sesungguhnya, hanya salat yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh sahaja mampu mencegah perkara keji dan mungkar, memupuk sifat kasih sayang, saling tolong-menolong dan hormat menghormati dalam kalangan kita. Di tahun baru ini juga, malah kita memberi keutamaan kepada kewajipan menunaikan zakat, kerana zakat bukan sahaja menyucikan harta, bahkan membentuk sikap peduli dalam kalangan masyarakat dan membersihkan hati pada sifat-sifat mazmumah seperti sifat bakhil dan hasad dengki. Para tamu Allah SWT yang sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, malah kita sama-sama untuk mengambil pengajaran untuk jadikan pedoman dalam kehidupan kita seharian. Yang pertama, kita hendaklah senantiasa bermuhasabah diri dan perbanyakkan amal-amal soleh sebelum bertemu ajal. Sesungguhnya, orang yang bijaksana ialah
Mereka yang sentiasa bersiap siaga dengan menyediakan bekalan bagi kehidupan selepas kematian. Yang kedua, kita hendaklah berazam dan bertekad untuk berubah menjadi hamba Allah SWT yang lebih baik, serta terus berusaha mencari keridhaannya dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, umat Islam diseru agar istiqamah dan menunaikan solat fardu saja berjamaah, menunaikan kewajipan zakat, serta melihara dan mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Maksudnya, wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat dan suruh manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka daripada mungkar dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya perkara itu merupakan urusan yang perlu diambil berat dengan penuh keazaman. Surah Luqman ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم أعني من العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من لولي عهد الإسلام وتنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمطر أمرهما مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, kukuhkanlah akidah umat Islam, teruskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami pada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, berikanlah keamanan, kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Barulah kami pada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah.
Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Pelarilah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.